Boleh tengok gasket memang keras lah. Untuk macam kereta yang ada enjin Campro, memang kebiasaan benda ni memang akan leaking lah. Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Proton Iris. Okay, dia ada masalah leaking lah, leaking minyak hitam. So masalah dia dekat mana? Leaking dekat sini, bahagian head. Okay, so dia ni dia ada gasket tau. Ni gasket dia, kita dah buka. Boleh tengok gasket dia memang keras lah. Untuk macam kereta yang ada enjin Campro, memang kebiasaan benda ni memang akan leaking lah. Lambat laun dia mesti akan leaking. So kita kena tukar dengan gasket yang baru. So lepas kita dah tukar gasket baru, kita cuci lah balik, bagi bersih semua kesusahan minyak, baru kita letak gasket yang baru. Okay, ni head dia. Kita dah buka, kita dah cuci. Okay, dia punya gasket tu dekat keliling ni. So bila dia dah jadi keras, dia akan menyebabkan minyak hitam kita bocor lah, leaking dekat keliling-keliling ni. Lepas tu kadang minyak hitam kurang, ataupun nampak dekat rumah tu menitik minyak hitam. Kena check ni dulu lah. Sebab enjin Campro selalu leaking pada bahagian cover head ni. So siapa pada masalah macam ni, boleh cari kami dekat Delta FZ.